menguasai teknik penyampaian dengan ilmu-ilmu bahasa ni penting supaya kita tidak tersalah istilah. Sebab tu kita kata syok sendiri. Sebenarnya saya tahu tu salah istilah saja. Tapi kerana kita tak faham sangat, kita pun hantam pakai, maka dia melukakan orang. Saya harap ucapan saya hari ini tidak melukakan YB semua. Ahli-ahli dewan yang lain juga. Saya harap bahasa saya masih terkawal walaupun ada marah juga. Kuala Ketil bangun ni. Yang Mak Dusri minta menjelaskan beliau. Sebelum landing saya pun nak respon daripada apa yang Mak Dusri maklum tadi pasal isu Sabah tu, dengan ucapan saya semalam tu. Bila saya fikir-fikir balik, sebenarnya saya pun tidak berniat untuk menghina rakyat Sabah, kan? Kita berbahas tentang apa yang diceramahkan di Sabah mengenai Kedah ni. Kita buat bandingan sebut. Jadi saya tak mahu panjangkan isu ni. Saya mohon maaf atas ucapan saya semalam, dan saya try baliklah dengan niat jujur dan ikhlas menarik balik apa yang telah saya sampaikan semalam jika ianya menyinggung hati rakyat Sabah. Sekian, terima kasih. Yang buat speaker. Kota Seputih. Habis semua pakai minta maaf, cik kena minta maaf juga lah noh. Apa ni? Tapi cik pun sebenarnya dah minta maaf dah dekat orang Perlis, dekat TikTok ni kita pun dah up kan. Pasal dia pun salah faham juga, habis viral habis dah. Dia pun kata kita kan ayat cik semalam kata Kota Seputih kata ambil orang Perlis ambil duit orang Kedah. Kita cakap tu nak kena belajar mantik lagi lah daripada dan juga balarah tu kan, daripada Yang Berhormat Yang Berhormat Jeneri. Tapi kita mohon maaf lah andai kata ada khilaf, salah faham. Sebenarnya kita memang bercakap dalam konteks negeri Kedah, dalam konteks Kota Seputih. Mohon ada pembangunan, ada kemajuan, itu saja. Minta maaf. Terima kasih Yang Berhormat Jeneri bagi teguran juga kepada kami. Terima kasih. Terima kasih Kuala Ketil dan juga Kota Seputih. Orang yang berjiwa besar dia boleh minta maaf ni. Ada orang banyak buat salah. Sekali tak nak minta maaf, sampai kena saman, kena bayar pun tak ada minta maaf juga. Nak kena saman sekali lagi lah. Oh, ni ada maklumat tadi saya lupa baca. Tempatan Sungai Banjir, Sungai Anak Bukit, Sungai Kedah ni. Anak Bukit tu kacau saya ni. Jalan sementara tu cungik kan. Kereta rosak. Dia paksa saya pergi melawat. Saya pun pergi. Pergi melawat dah lah. Sekarang kontraktor dah tukar 2 kali, EOT kali yang kelima. Klinik di Padang Serai.